Kalau telefon kita perlukan software update setiap tahun untuk kekal laju dan selamat, bayangkan sebuah rantau dengan 680 juta penduduk. Kita tak boleh pakai sistem operasi lama. Sebab itu, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 akan mula gerakkan satu visi besar, ASEAN Community Vision 2045. Ramai ingat, ini cuma mesyuarat politik. Tapi daripada sudut data dan ekonomi, ini adalah satu infrastruktur upgrade yang sangat kritikal dan tahu tak kenapa? Pertama, integrasi digital. Melalui Rangka Kerja Ekonomi Digital, DEFA, sasarannya adalah menjadikan ASEAN blok ekonomi digital yang seamless. Bayangkan, kod QR aliran data undang-undang e-commerce diseragamkan. Sama macam kita pakai roaming tanpa charge tambahan, tapi untuk bisnes. Perniagaan di KL boleh akses pasaran Vietnam tanpa halangan birokrasi digital yang rumit. Ini meningkatkan nilai ekonomi digital kita kepada trilion dolar. Kedua, daya tahan resilience. Kita belajar daripada pandemik. Bila rantaian bekalan putus, harga barang akan naik dan kilang pun akan tutup. Visi 2045 ini nak pastikan ASEAN boleh berdikari. Kalau satu negara ada bahan mentah, negara jiran akan kilang pemprosesan. Kita bina ekosistem dalaman supaya bila dunia luar tak stable, ekonomi ASEAN kekal jalan. Self-sustaining loop. Jadi, visi 2045 bukan sekadar angan-angan kosong. Ia tentang persediaan. Supaya 20 tahun dari sekarang, kita bukan sekadar pengguna teknologi orang lain. Tapi, kita adalah hub kuasa ekonomi yang stabil dan juga inovatif di dunia. Dan asas binaan itu bermula dengan kepimpinan Malaysia tahun ini.